Kalau simpan cara ini, impian travel luar negara boleh jadi cepat dari yang kita sangkakan. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Ramai anak muda simpan duit untuk travel, tapi lepas beberapa bulan, simpanan bocor ke benda lain. Bila sampai masa nak beli tiket, bajet dah tinggal separuh. Kalau kita tukar bajet travel tu kepada emas, kita kunci nilainya. Emas susah nak bocor sebab nak guna kena jual dulu, dan masa nak jual nilainya mungkin dah naik. Contoh, simpan RM300 sebulan dalam emas selama 2 tahun. Nilainya bukan sahaja kekal, malah bertambah. Masa nak travel, kita bukan sahaja cukup bajet, malah boleh upgrade trip yang jadi lebih selesa. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, kalau nak capai impian travel lebih cepat, simpan dalam bentuk emas. Biar nilai bajet kita bergerak naik sambil kita tunggu tarikh penerbangan. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.